Assalamualaikum guys. Alright guys, so apa yang kita nak buat hari ni, kita orang akan buat paranormal. So saya tak nak cakap banyak, saya serahkan kepada kawan saya. Okay, hari ni paranormal kita dekat sebuah perumahan. Ya, betul. Perumahan ni dulu di hutan lah. So macam agak keras sikit lah. Tapi tak tahulah seram tak, so kita tengok. Nanti kita kena tengok. Okay. Kalau nak tahu, kita kena jalan lah. So Jalan satu ni. sebelum tu, korang jangan lupa like and subscribe video ni. Sebab kita orang nak buat bukan senang, sebab banyak gangguan. Kita orang tak boleh cakap gangguan dia apa, tapi tak kisahlah. Yang penting tanpa buang masa. Asalkan gangguan. Okay. Tanpa buang masa, jomlah kita pergi. Alright guys, so kat sana tadi, tempat yang di mana kita orang buat paranormal tadi. Kita orang buat bukan paranormal, sorry silap. Kita orang intro tadi. So kalau kau tanya kan, kat sini ada sesiapa duduk ke? Tak ada. Tak ada sebab Maksudnya maksud saya siapa duduk kat sini tu, korang kalau kau boleh tengok kat sini ada rumah kan. Kawasan kat sini kawasan perumahan. So kalau korang tanya kat rumah ni ada orang duduk ke tadi, memang tak ada. Memang tak ada lah. So orang yang bina tempat ni pun dia akan tidur kat atas tu, sebab kat atas tu dia ada macam kemah-kemah. dia orang adalah tempat dia orang. Daripada tempat dia orang lah. Sebab kat atas tu pun ada sungai. So dia pergi tidur kat situ. Dia pun tak boleh tidur kat sini lah. So kita orang sajalah nak cakap. Akan pergi ke sana sebab kat sana tu dia macam gelap lagi, dia seram lagi. Okey, betul-betul. So tanpa memasa, jom kita pergi. Alright guys, so kita orang memang tak ada rasa macam dekat sini seram. Kita orang rasa macam okey-okey je. Betul. Sumpah guys. Jangan. Tak apa. Guys, korang boleh dengar tak? Kalau Wih, kita lari. Kita lari. Nak masuk sini tak? Alright guys. Kenapa? Saya pokok tu goyang. Bung. Lagi pun kalau saya kau pasal dia macam gerak sekali je. Biasa kalau ada angin mestilah macam faham tak? Dia macam lari. Masuk sini. Nak masuk sini tak? Sini semua pagar terbuka. Takut guys. Rumah naik Tu lah. Wih, pungguk. Terkejut gila. Astaghfirullahaladzim. Saya takut. Saya terkejut ni. So guys, macam korang boleh tengok. Saya Kucai dengan cameraman. Yes. Sorry. Astagfirullahaladzim. Sekejap. Sekejap, sekarang ni tak apa, kita relax je, kita jalan je. Astagfirullahaladzim. Guys, saya takut guys.
Guys, saya tak takut apa sangat. Cuma Kita kena kacau yang saya takut ada yang kena rasuk. dia weh. Wih, sumpah weh. Tak ada angin boy. Saya wih. Ya Allah. Ya, aku dah macam nak bergetah. Patah balik lah. Okey, kita depan sikit je lagi. Kita akan pergi kat aktiviti sana. Oh. Okey, saya rasa tak, tapi kalau ikutkan sini memang tak ada orang duduk kan? Tak ada orang. Tapi tu buat kat sana pun macam kita boleh nampak orang, tapi macam mana boleh keras kan? Ke dulu kat sini pernah. Wih. Terbalik mejanya. Terbalik. Tak, dia benda tu benda tu bermain terlalu ganas, yes. Iwish. Tak bagi kita jalan kat dia. Ya, dia tak bagi. Kita akan patah balik guys. Astaghfirullahaladzim. Pada belakang. Kiramin. Kat situ ada jalan. Kau jangan duduk sini. Wih. Jom. Kat sini ada tempat laluan. Aku takut. Asap biasa. Guys, saya betul-betul takut sekarang ni. Wih, jangan pandang belakang. Kita dah sampai tempat aman sikit. Tapi kalau ada kacau juga saya tak tahu lah. Astagfirullahaladzim. Saya nampak ada tingkap yang terbuka. Tingkat tu kak. Wih. Tak apa. Kita relax je. Ada jalan straight saja. Tapi sumpah kan benda tu sumpah guys. Itulah pasal. Dia tak logik kan? Aduh. Guys. Astagfirullahaladzim. Okey. Astagfirullahaladzim. Makhluk halus, tolong jangan kacau kita. Kalau korang nak tanya, korang ni budak kecil lah. Mana boleh paranormal. Kita orang ada bawa surah lah. Kita orang ada bawa surah. Yang kita orang letak dalam beg ni. Dalam beg ni. Kita orang ada letak surah. Tasbih semua ada. So kita abaikan sahaja benda-benda. So jangan pandang belakang. Pandang belakang. Aku takut. Astagfirullahaladzim. Betul. Okay, kalau kau tanya bukit yang mana? Bukit yang ni guys. Kalau kau tanya bukit ni bukan keras. Tak, bukit ni kurang keras kerana telah dipagar. Ni bukit yang ni mereka naik dengan jalan kaki sahaja. Betul. Kau pasang kemah dan ada sungai kat atas. Tapi saya rasa sepanjang saya paranormal tak pernah jadi macam ni. Saya tak ada tu pun saya tengok saya tak ada kan. Betul. Yang ni terlalu teruk. Saya rasa Weh. tempat dia keras. Tak dia main ketuk-ketuk weh. Dia main ketuk-ketuk, dia main balik-balik tu je. Aku dah tak Aku rasa macam nak lari guys. Tapi sekarang ni sebenarnya kalau korang boleh nampak tanah ni sebenarnya itulah. Saya pun bawa beg berat ni. Kita nak lari guys. Betul. Kita relax je, kita baca surah. So kalau korang tanya
Kan selalu saya pegang lampu. Tapi kali ni saya tak pegang lampu sebab Sebab kita nak tengok keras tak tempat. uh-uh. Kalau kita pegang lampu dia macam Tapi kat kamera tu memang ada. tak lari, dia lari. Wih, sumpah lah. Sumpah. Saya nampak. Hanya lampu hanya dekat kamera saja, guys. Saya nampak tadi ada orang lari lah dekat SPG tu. Wih. Saya dengar bunyi orang kentut. Sumpah saya dengar bunyi orang kentut. Tapi guys, kalau video ni wih. Kalau weh. Relax. Apa ni cakap saya lupa dah. Wih. Betul. Saya tak berani lah. Video ni kalau tak Tadi pokok tadi. Ha? Tapi dah tak ada bergoyang dah. Wih. Tapi dekat excavator ni ada bunyi ni. Masih ni. Wih. Tengok tu. Cepat. Kita keluar sana. Cepat. Hati-hati hanya memang. Astagfirullahaladzim. Tadi kita nak masuk belakang ni. Tapi ni korang rasa takut lah. Takut nanti ada salah satu yang terkena rasa. Kesui. Hah? Takut sih. Guys, kita nak keluar. Korang gila tak bisa. Sekian tadi kita lalu sini. Rupanya kena masuk juga. Sekejap. Tapi saya rasa kan, sumpah seram gila. Sebab takkanlah masalahnya dia teruk sampai macam tu Saya rasa nak pergi rumah hantu tu sebakar mall. Dan saya tak tahu nak cakap apa sekarang ni. Ya, sebab bagian dulu kan hutan, so dia keras. Kalau saya pergi seorang-seorang, saya akan tutup kamera, saya akan lari je. Saya tutup kabel kita lagi terus. So guys, apa lagi nak cakap itu je lah untuk video kali ni. Tapi saya rasa macam tak tenang. Saya nak jauh sikit lah. Sekejap. Duduk sini lah. Kat sini terang sikit. Okay, sini kawasan apa nama dia? Kedai tau. Ini belakang. So Itu je lah bukan komputer. okay, saya rasa itu je lah untuk video kali ni. Sumpah saya rasa tak tenang Tak tenang weh. Ni balik ni memang kena ambil air duduk semua ni turun tidur ni. So guys, saya cuma nak cakap jangan lupa subscribe and like video ni. So korang subscribe je lah. Dan saya nak bagi tahu di video akan datang akan ada banyak video yang lagi gempak daripada ni, lagi best daripada ni. Lagi meletup-letup ke babong. Tapi so guys, Yang ni seram lah. Seram. tak tahu kenapa. Sebenarnya tadi saya aktif je. Mana saya tak. Ya je. Tapi saya memang takut. Saya jujur saya takut sekarang ni. So itu je lah untuk video kali ni. So macam saya cakap, jangan lupa subscribe. Tekan loceng. Nanti akan ada benda lagi gempak. So jumpa korang hari Jumaat ni. So lagi. Tutup